Assalamualaikum. Untuk video kita pada kali ni, kami nak pergi rumah adik kami. So hari ni dia ada buat makan-makan untuk bersedia anak dia lah. So kita orang nak pergi makan-makan. Lepas tu sekali kami nak pergi beli barang sikit. Ada barang nak beli sikit. So ni kami punya lelaki kami. Dia baru baik pada demam. Tapi dah okey lah. Dia cuma pening kepala sikit lah kan. Biasalah sekarang ni orang kata apa, musim pun tak berapa nak elok. Orang kata apa, cuaca lah, cuaca tempat kita kan tak berapa nak elok. Kadang kalau lepas kita demam tu, sakit kepala tu lama baru nak lega. Berhari-hari baru lega lah. Ni anak-anak kami, Hafia, Ryan. Kita orang nak pergi makan. Nak pergi makan kat rumah adik kami, dekat rumah mak tua kami lah. Saat kita tengok mereka masak apa, kita makan apa yang mereka masak. Okay, stay tune dengan kami. Jangan lupa tengok sampai habis. Kami dah sampai dekat rumah adik kami. So ni anak kami, yang ni anak menakan kami. So kami duk perhatikan mereka lah, tengah main. Sebabnya adik kami dekat dapur tengah sibuk. So kami kena pantau mereka lah. Takut yang apa, takut mereka main kat luar. Kereta banyak. Okey, ni makanan yang mereka dah siap masak tadi. Kat sini ada ketupat, ada pulut kuning, ada laksa, ada apa, ayam sak merah, ada ikan sambai, ni rendang. Okey, jom kita makan. Okey, hampa je kita makan dulu. Nasi kenduri macam ni bukannya selalu kita dapat makan. Memang sedap lah. Tambah-tambah lagi ayak tangan mak kan. Memang sedap. Ni Mak Yen, dia pun makan, dia kata sedap sangat. Tambah hampir 2 kali. Kami dah siap makan tadi. Ni rumah adik kami. Kat depan ramai sangat. Ni anak menakan, ni anak menakan kami. Seorang lagi tu, sorry. Tu anak menakan kami lah. Jom. Taklah, bawa dia menunjuk lagi. Dennis! Cik Dennis! Spiderman! Hamui kah? Ke? To you. Puan. Okey. Dah. Kena telan lagi. Kena telan. Dekat long. Abang duduk kat situ. Abang. Dia kacau, tak ada abang dia. Abang dia kacau. Makan. Ramia. Ni untuk makan. Jom nak makan mama. Yo, nak makan yo. Buang sekali. Cik sudah. Nah, Dene. Jom. Tahu. Okey, makan. Dua ila dulu. Macam mana nak keluar ni? Saya basuh malah basuh. Balik. Dah saya jemputan lagi tu bagi dah.
Alah, budak kecil ni makan. Budak kecil ni makan. Comel ni. Budak comel ni makan. Nampak? Ni ikut kami, doktor kami ni. Ni tesbih hak kecil ni. Okey, hampa kami dah tolak balik daripada rumah adik kami. So sekarang kami nak pergi beli barang. Dia dah tertidur lah, ngantuk dia. Okey, hampa, kami dah sampai rumah. So sekarang kami nak tanam pokok pandan. Kami nak tanam lah pokok pandan. Nah. Okey, ni encik suami kami tanam sebab tangan dia menjadilah. Dia cakap tangan dia menjadi. Tanam apa pun semua jadi. Jadi kita tengoklah yang pokok pandan ni hidup elok ke tak. Pokok kari tu dah mati banyak ni. Mati. Sayang. Nak apa biar? Tengok pokok. Okey, ya kelapa. Tak dapat banyak mana ayak dah. Kita tengok. Ni untuk satu biji kelapa. Kita nak korek isi dia. Nak bubuh dalam ayak tu. Dalam ayak kelapa saat ni. Okey, ni ayak kelapa. Untuk 2 biji kelapa tu separuh separuh nak penuh lah ayak dia ni. Memang sesuai kepada kata apa, macam kita nak lega tak lega, macam sakit kepala ke, kata apa demam tak kebah ke, memang sesuai lah minum ayak kelapa. Ayak kelapa muda macam ni. Ni Hafia ada nak cuba ayak kelapa tadi. Adik jangan tu, adik tu apa? Okey. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam mana? Segar. Rasa segar tak? Segar. Segar. Okey, kami nak cuba ayak kelapa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang segar. Okey, hampa. So dengan itu berakhirlah video kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Bye bye.